Oke, morning guys. Kali ini aku mau buat dia punya apa ini? eh, dia punya LiDAR, dia punya mata untuk autofocus. Sekarang ni untuk dia punya bracket. Tempat simpan ni lah. Oke, sudah design. Lepas tu sudah buat. Mau 2 kali juga lah buat. Sayang filament. Oke, ini dia punya LiDAR nih. Dia punya mata. Jadi dia bagi sekali dengan cermin mata. Letak di sini. Lepas tu dia punya cap. Jadilah macam ini. Okey, pasang. Okey, sudah dipasang, jadilah dia macam begini. Lepas tu ini nanti fungsi dia untuk jadi mata. Jadi fokus dan motor ni dia akan bergerak sendiri bila ada subjek di depan sensor ni, LiDAR ni. Okey, dia bukan kita terpaksa kontrol pakai ni apa ni? Ini pakai remote. Okey. Yang ni dia punya switching. Kita mau tukar dia pergi autofocus. Habis tu tekan lagi dia boleh tukar kepada manual focus. Manual kita terpaksa pakai tangan lah. Okey, sebelum ni aku pakai yang ini. Nama dia TF Luna. Masalah dia ni. Okey, kelebihan dia ni dia 8 meter dia boleh detect apa itu subjek. Yang ini cuma 4 meter saja. Tapi kenapa saya pakai yang ini banding yang ini? Yang ini single point. Maksud dia single point ni kan dia lurus satu macam satu laser. Macam tu, detect. Yang ni pula dia macam berselerak. Dia boleh detect besar lah. Jadi saya tidak kisahlah jarak tu 4 meter kah. Yang penting dia tidak lari fokus. Okey, tapi kalau sudah lebih dari 4 meter, terpaksalah pakai manual focus. Okey guys, kita sambung nanti selepas aku pasang wire dan juga coding. Alright.